Ada fashion lawak. Lawak bajet. Ni ada kain 4. 5 gram. Ada berapa? Satu pisa? Ada 2. Rezeki apa dapat pagi. Harga sama ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum akak-akak kita. And very good morning. Seperti biasa, terima kasih pada yang sudi join live kita pagi ni. Yang belum follow, follow dulu. Like masih lagi kosong seperti biasa. Kosong like. Terima kasih. Yang mana boleh share. Alhamdulillah, terima kasih. Kok ada member-member sembang-sembangkan carikan. Share live ni pada member-member tu. Terima kasih Kak. Terima kasih dengan like tu. Terima kasih Kak. Semoga ceria-ceria, sehat-sehat selalu. Mukaddimah kita bagi besar-besar sikit, cuci mata. Biar orang kata biar segar sikit pagi-pagi ni. Tengok mah besar-besar bersegar sikit pagi-pagi ni. Terima kasih yang mana follow kita. Terima kasih Kak. Bantu share lagi Okey, yang tengah berpusing tu Coco King dengan lipan kain 4. Lipan kain 4 tu best tu, 5 gram lebih. 5 gram lebih. 5 gram tu berapa? Tu panjang 17 Kak. Lipan kain 4 Kak. Lebar dekat 1 cm Kak. 5 gram lebih saja Kak. 5.31 dia punya berat. Panjang 17 cm, lebar 0.9 cm. Lock dengan harga pagi-pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, 2560. Boleh ke? 2560 untuk lipan kain 4 tu. Untuk lipan kain 4 tu. Yang mana? Kena tunjuk. Tak tunjuk. Ni, yang ni. Bukan yang ni. Yang ni hitam saya. Yang ini. Cuba angkat je, letak kat tangan. Boleh. Amin. Tangan. Ui, lawa Kak. Ada 2 je, ada 2 pieces je. Ada 2 pieces je Kak. Ada 2 pieces. Memang rapat puas hati. Agak lipan kain 4. Koko tu lebar berapa? Yang itu lebar 2 cm Kak. Lebar 2 cm Kak. Siapa nak? 2560. Tak payahlah pusing-pusing ni. Pusing-pusing. Ni. Berapa segram? 482. Koko pula. Lipan kain 4 tu ambil Kak. Siapa ada rezeki lebih, ambil Kak. Sementara harga tak naik lagi ni. Standby Kak. Belah sana berperang, kita yang mendapat hasil. Standby Kak. Koko ada rezeki nak beli, belilah sekarang. Standby. Yang tu je saya boleh cakap. Bila-bila masa je. Dah dia naik nanti, hitam. Yang mana nak buat majlis, belilah sekarang. Gitu Kak. Ada yang nak? 2560. Yang ini bukan yang ini. Yang ni nanya saya Kak. Yang ni lebar 2 cm. Lebar 2 cm. Nak lebar 1.6 pun ada. Lebar nak kecil sikit, lebar dia pun ada. Lebar 1.6. Ambil design ni, gantung-gantung ke. Terima kasih yang mana hadir dalam live kita. Terima kasih yang mana follow. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh bantu share-share lagi.
Naikkan kita punya viewer lagi. Koko tu berapa RM? Saya berapa? Okey, untuk Koko. Untuk Koko King. Untuk Koko King. Panjang 19 cm, lebar 2 cm, berat 14.84. Sekiranya nak potong, boleh potong, tak ada masalah. Segram berapa ini? 482 Kak Nima. Sekiranya potong, bayar dengan saya berat selepas potong. Gelang budak ada tak bajet-bajet panjang 11? Boleh? Cuba tengok gelang budak panjang 11. Lock dengan harga 7,150. Ambil yang sunflower tu, yang bajet. Ada satu tak? $7,150. Yang buat untuk budak, ambil yang ini. Bawah 1,000, bawah 1,000. 1.87. Untuk buat budak. Dewasa nak pakai pun boleh sebab dia panjang 17. Panjang 17. Design sunflower. Boleh potong, boleh potong. Kak Nabi boleh potong. Sekiranya potong, bayar dengan saya berat lepas potong je. Lock dengan harga 900 sebelum potong. LOCK 900. LOCK 900. Kalau sebelah berapa RM agak-agak? Kalau potong jadikan 11. Ini panjang 17. Potong 6 cm. Potong 6 cm, anggaran lah. Mungkin harga akan jadi 700 lebih. Anggaran tak tepat lagi. Ataupun 600 lebih. Anggaran tak tepat lagi. Saya cuma boleh anggarkan. Kalau nak tahu berat betul, akak lock yang tu, akak deposit, baru kita potong ikut panjang yang akak nak, kita timbang betul-betul. Saya cuma boleh anggarkan saja. Selebihnya tahu berat yang betul-betul tu berapa. Ada yang nak? Bawah 1,000. Kalau nak potong, kurang lagi harga dia. 900 saja. 900 saja. 900 sahaja. Terima kasih Kak yang mana follow-follow kita. Dengan TOS. Design Italia. $6 lebih. Mana nak budak tadi? Tak nak dah. Yang $1 lebih berapa? 900 Kak? 900 saja. Kak Nanda 900. Boleh tengok cincin tak? Cincin pukul 10. Cincin pukul 10. Untuk slot cincin pukul 10. Kak Atika Haripin. Anak pakai saya 13. Boleh potong? Potong kurang lagi. Tak jadi 900. Nak potong boleh potong. Tak ada masalah. Design lain 1,000 punya ada lebih. Ada lebih. 1,000 ke atas. Ada 1,000 ke atas. Getah rambut habis. Boba ada nak boba? Rantai tangan boba. Baru. Rapunzel lagi ya? Rapunzel lagi tak Amin? Rapunzel habis. Kalau potong anggaran 13 tu berapa harga? Yang mana? Yang ini ke? Yang ini ke? Nak potong jadikan 13. Anggaran dah 700 lebih tadi. Anggaran 700 lebih tadi. Potong 13 cm. Yang atas sekali berapa? Yang itu design Italia Kak. 6.11. 2945. 2945.
Cuba letak kat tangan. Boleh. Tangan saya lah. Admin pergi beli air jap. Tangan orang lelaki biasalah kak. Dia ada yang ni yang 2 layer. Dia ada yang 3 layer. 3 layer berat lagi. 3 lilit. Ini 2 lilit. Tapi lawa ni. Simple, minimalis. Yang nak pakai buat kerja kan. Pakai duduk saja-saja. Nak pergi pasar-pasar malam. Lawa. Bang, gelang bawah 900 ada tak? Ni 900. Ni 900. Ambil tak? 900. Subang pukul 10. Slot pukul 10. Tunjuk yang tunjuk 2 gram. Lipan ada tak? Lipan 2 gram. Akak nak? Lipan 2 gram. Boleh? Ke dah habis? Assalamualaikum. Berapa tu? Waalaikumsalam. Kat mana? Yang mana satu? Terima kasih yang mana follow-follow kita. Kan habis dah lipan 2 gram. Aloh, kak lipan tinggal 3 gram je kak. 2 gram habis. Kalau papan pasir ada 2 gram boleh? Papan pasir boleh 2 gram? Ya ada. Ada kak lipan 2 gram. Ada lipan 2 gram. Boba tu berapa? Ada tanya boba. Sekejap, susun sekejap. Siapa nak lipan 2 gram lebih je? Ambil lah kak, time ada ni. Time tak ada nanti mencari. Okey, yang tanya boba tadi. Boba tu 3.89. 1875 untuk boba. Kak Zanah ni, Kak Zanah. Ambil Kak Zanah. 2.61. Panjang 16.5. Lipan. Lipan kait 2. Berapa harga tu yang matahari? 900. 900. Untuk lipan 2.61 482. 1258. 1258. Macam mana nak beli? Kak Shima no, kalau berminat dengan item yang saya tunjuk ni, komen LOCK berserta harga. Contoh kalau Kak Shima nak yang ni, harga dia 900. LOCK 900. Nanti bila akak dah lock, saya pin yang komen akak lock tu, saya akan bagi nombor admin untuk akak call. Untuk mengelakkan saya kena scam. Bukan akak kena scam, saya kena scam. Gitu. Okey, baik Kak Shima Nur lock. Saya tanya sekali lagi. Ya, dah siap semua? Bayar harga yang lock saja. Kalau ada post, kena tambah post. Semenanjung 10, Sabah Sarawak 20. Kak Shima serius. Kak Shima pasti. Boleh boleh call admin segera. Saya tanya Kak Shima. Admin tulis ni. Kak Shima lock 900. Kejap Kak Shima, tulis dulu kejap. $900. Kak Shima, cocok Kak Shima. Kak Shima, cocok. Boleh. Kalau Penang tambah RM10 lagi untuk post. Kak Shima Nur, cocok kak. Dah screenshot komen DSS. Dah screenshot komen DSS. Kak Shima Nur. Okey Kak Shima, ni ada nombor telefon admin. Minta tolong call segera. Bukan apa nak elak daripada saya kena scam kak. Banyak pengalaman dah ni kak. Minta tolong call. Akak call. Bila akak call, senang admin nak wahab akak. Akak tak perlu save dah nombor. Akak call je nombor tu kak. Kalau akak tak call, akak scam saya lah tu. Terima kasih Kak Shima. Terima kasih. Semoga murah rezeki boleh lock lagi dengan saya. Berapa segram? 482 kak? 482 per gram. Jadi untuk sunflower sold out. Habis dah. Yang bawah 1000 habis. Tinggal lipan 2 gram lebih saja. 482. Yang depan tu berapa? Ini ke? Boba ke?
Boba ke kak? Kak Nusaibah. Boba ke? Lipan tu berapa? Lipan 2.61. Untuk lipan, okey baik. Untuk lipan 1258. Untuk lipan 1258. Untuk boba 3.89. Untuk boba 1875. Untuk boba 1875. Capek. Tak ada upah. Ya Allah. Atas lipan tu berapa? Atas lipan ni Italia. Ini 6 gram lebih kak. Ini 6 gram lebih. 6.11482. Berat barang darab je dengan 482. Darab je dengan baru join lah kita tu kot. Yang ini 2945. 2945. Yang mana yang baru masuk, baru join lah kita. Kak, saya jual hari ni harga per gram saya 482. Saya jual ni berat barang darab dengan 482 saja. Akak bayar harga yang tu saja. Jelas Kalau ada penambahan pun post. Tak apa. Kat Kuala Sanggar ada tak kedai Mahanwa? Tak pasti saya. Banyak dah cawangan Mahanwa ni. Saya pun tak pasti kak. Kalau ada nama Mahanwa tu ya kot. Nak tanya Amy ada Wahab saya. Akak call lagi kat Simano. Macam mana nak Wahab akak tak call lagi ni? Amy tak ada buat aku. Akak Simano ni nombor Amin. Selain pada nombor ni hati-hati. Sebab dalam live saya ni banyak scammer. Banyak scammer. Kok macam mana boleh dapat nombor akak tu? Akak tak payah. Akak call. Minta tolong akak call. Kak Simano akak call. Nak senang akak call. Nanti Amin jawab akak bagi tahu. Akak lock. Akak call nombor ni. Pastikan nombor ni. Tak ada nombor lain dah. Tak ada dia akan Wahab. Hati-hati kak. Akak Shimano, kau segera nombor ni. Cepat. Amin tunggu. Akak Shimano, kalau akak boleh dengar saya tengah live ni. Minta tolong kau segera kak. Tak apa akak nak scam saya, tak tahu ni. Akak Shimano. Jadi saya rasa akak Akak dah call. Okey baik tu. Dah terima dah panggilan. Siapa yang WhatsApp tu? Bukan. Saya tunggu customer WhatsApp dulu baru saya WhatsApp. Dia WhatsApp dia cakap apa? Akak ada dapat nombor akak kat mana? Akak tak nak bagi nombor kan? Takut dia tengok dekat TikTok akak. Hati-hati kak. Hati-hati kak. Takut Scammer. Ada scammer dalam live saya ni. Scammer. Mana scammer? saya WhatsApp akak. Ni scammer ni. Okey, baik. Minta tolong call nombor ni. Saya nak bagi mah percuma ke dia. Pada scammer. Minta tolong call nombor ni. Kau segera. Serius nak bagi percuma ni. Nak bagi percuma je. Ni nak bagi yang ni. Saya nak bagi yang ni free je. Pada scammer tu, minta tolong kau segera. Akak tu ada lock rantangan sunflower dia. Kak apa nama? Kak Alpan. Tu. Nak bagi tahu pada scammer, nak bagi mah free yang ni. Kak apa nama tadi lock? Kak Shimano. Sebab tu kak yang mana lock item dengan saya, sebab tu saya sukol. Ada scammer kak dalam live saya. Nasib baik Kak Shimano tu call kami. Ada di WhatsApp ni. Ada lock rantangan sunflower. Dengar kak yang mana yang lock item dengan saya tak akan WhatsApp mula-mula. Melainkan saya akan suruh akak call dulu nombor ni. Nombor admin. Jangan admin akan royak. Admin dia bukan royak gitu. Admin dia ada keyword dia. Kalau akak call nanti admin akan bagi tahu keyword dia. Scammer. Minta main jauh lah. Alah, zaman sekarang nak scam lagi ke? Cari duit kot lain lah. Baik pergi kerja. Saya buat live ni pun saya kerja. 1 gram berapa? 482. Senang nak cari duitnya lah.
Minta tolong scammer tu. Kalau betul, kalau scammer tu kau terus ni, saya nak bagi ni. Nak bagi yang ni, yang besar ni. Lebar 2 cm, saya nak bagi saja. Oh. Boba tu berapa? Tak ada upah, tak ada upah. Untuk boba 2945. 2945. Boba ada ringan lagi tak? Boba 3 Boba 3 gram. Naik orang. Tu nasib baik Kak Shima tu call. Sebab tu saya call segera. Scammer ni dia pandai. Dia tengok akak lock tu. Dia cari lah. Dia tekan bayu akak lah, apalah. Nombor dia ni 014 ni nombor scammer. Mana? 7. Masuk hari tu. Ni Kak nombor scammer tu Kak. Ni. Bagus Kak Shimano ni. Wahak ni nombor scammer ni. Ingat akak catik semua dalam ni. Kalau nombor 5429 belakang ni naik ni, scammer tu Kak. Oi, pantas buat kerja. Akak tu tengok nombor telefon. Dia cari dalam profile. Sedangkan akak tu tak tinggal pun nombor telefon. Dia cari. Dia cari je. Lipan berapa? Okey, baik. Untuk lipan, boba ringan. Amy, ada tak boba 2 gram lebih? Boba ada. Untuk lipan 1258. 1258. Manual kat Penang mana? Bandar Perda kak? Bandar Perda. Boba berapa? Boba 3.89. Untuk bobas 3.89. 1875 untuk boba. Boleh. Kak Az boleh. Potong, harga pun akan potong. Kalau Kak Az nak, Kak Az lock dengan harga sebelum potong. 1875, panjang dia 18. Nanti akak bagi tahu nak potong jadi panjang berapa. Segram berapa ya? 482. Kalau nak boba. Kak Semenyih. Semenyih silap saya bukan dekat Maiden ke? Ya kot, kat Petronas tu kot. Ya kot. Nak tanya boleh 14 gram bajet berapa? Kalau 14 482. 14 dalam 6,000 lebih. 6,700 lebih. Emas apa? Emas Anwar kak ni kak? Ni kak. Emas Anwar kita letak tu. Kita punya nama kedai dekat Bucu tu. Tu kak. Tak pasti saya tu kak. Tak pasti saya. Sekali upah ke? Tak ada upah. Tak beti Ahmed, tak ada upah. 482 per gram. 482 per gram. Boba tu berapa? 1,008 tak? 3.89. 1875. Yang ni ada ringan sikit kak. Yang ni ada yang ringan sikit. Boba ni ada ringan sikit. Itali tu berapa? Sekejap. Yang ni yang boba ringan sikit. Ni ringan sikit lah. Tapi 3 gram juga. 3.12. 482. 1,500. 1,500. Dah tukar Lotus saya sekarang. Betul lah. Maiden dah tukar Lotus lah. 1,500 untuk boba yang ini. Untuk yang ini 2945. Yang atas sekali 2945. Lipan berapa? Lipan 2.61. 1258. 125. 916. Cincin pukul 10. Cincin Subang pukul 10. Slot pukul 10. Ya, betul. Sinaria. Betul. Berat item, darab je dengan 482.
Itu je harga yang dibayar. Melainkan kalau ada pos. 2.61 yang ni. 2.61. Ada Kak Ana. Pukul 10. Big Cam habis. Tak masuk lagi. Pos Sabah RM20. Sabah Sarawak 20. Semenanjung 10. Sabah Sarawak 20. $1258. Kaca 1258. 2.61 Kak. 2.61 gram. 1258. LOCK 1258. Berapa tadi per gram? 482. 482 per gram Kak. Emas apa ni? Emas Anwar. Emas Anwar ni kita ada ni. Ada logo kedai kita tu. Boba RM berapa? Boba 3.12482. 1,500. Boba full gold. 1,500. Ada gelang bajet 2K? Ada. Cuba ambil 4 gram lebih ada? Berapa? 4 gram lebih. Tu berapa? Tak ada. Mana? Kota Tinggi Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pattern lain tak? Koko nak? Koko. Baru, item baru. Nak tengok lipan 3K. Okey, tak nak Okey, bajet tak nak Okey, ni keluar. Ni dah jemu. Gelang lipan 1258. Untuk lipan 1258. Ni 2 gram lebih. Okey, baik. Untuk koko. Rantai tangan koko. Panjang 17, lebar 0.7, berat 4.88. Lock dengan harga 2350. 2350. LOCK 2350. Ada nak yang padu tak? Ada lipan padu satu ni. Ini padu. Ini lipan padu. Memang puas hati pakai. Nak buat basahan. Nak buat lasak. Oh, puas hati. Terima kasih Kak yang mana follow kita. Terima kasih. Yang baru-baru follow tu minta tolong share boleh. Item baru Kak Kish. Tasbih. Tasbih ada 4 gram lebih. Emas 96. Ya betul 96. Pukul 10 untuk cincin. Kedai kat mana? Kota Tinggi Johor. Tasbih tu ada besi tak? Yang ni tak? Ini rantai tangan. Selalu yang ada besi tu dia gancu lobster ataupun gelang. Ataupun gelang yang keras tu. Itu ada besi. Ada tak satu gancu lobster nak tunjuk ke ni viewer? Cuba ambil satu gancu lobster, satu gelang yang ada spring tu. Amboi jauh Johor. Lah, boleh poh Kak. Bajet 1,500. Panjang 18. Baru, item baru. Berapa tu? Ejah sikit. Yang mana satu? Kaki. Ada spray tak? Tak ada ni. Ada tak? Tak ada.
Tak ada. Oh, tak ada yang tak ada spring kita. Kita saya boleh tunjuk yang mana ada besi. 10.55 berapa? 10.55 482 5,085. Yang ni padu ni padu. Kecil-kecil cili padi ni. Ni padu Sebab tu harga pun 5,085. Trade-in terima. Ambil. Trade-in 405. Trade-in 405 per gram. Nak tengok gantung lep ada? Cuba ambil gantung lep Amin. Tasbih kat kisah ni berapa? Oh, tasbih. 4.45. Kak Kis, ambil lah, tak apalah untuk Kak Kis. 2150. 2140 Kak Kis. 2140 tasbih. 2140. Lock cepat Kak Kis. Jangan orang lain lock. 2140. Bajet 1,500 ada? Boba. 1,500. 1,500. 3.12. Dalam line saya 482. Dan pay. Alhamdulillah. Kak Shimano. Alhamdulillah. Ni baru betul. Tak scam. Dia kata dan pay. Saya pun tu jawab. Okey, bagi. Boleh. Kak Sinaria. Akak Sinaria. Akak Wahab nombor admin ni. Nanti admin akan terangkan detail macam mana. Pastikan nombor ni akak. Akak cocok Akak Sinaria. Imat Anwar area KL ada kedai ke? Imat saya tak tahu kak. Imat Anwar. Kita emas Anwar kak. Lipan 3 gram bang. Tak elok bang. Lipan 3 gram. Okey baik Kak Sinaria. Ni pastikan nombor ni Kak Wahab. Mah. Okey. Bang lipan 3 gram. Nak lipan 3 gram. Okey baik. Ada. Lipan 3 gram. 482. Kak Sofa 482. Harga saya jual live saya 482. Kalau nak trade in 405. Kak Asma. Siapa nak lipan 3 gram tadi? 3.57. Ya, upah free. 3.57 482. 1720. 10 gram tadi ada 5K. Kak Sina ni. Lock cepat kak. Akak lock dulu. Akak lock dulu. Ini padu kak. Ini padu. Panjang berapa lipan tu? Kalau lipan yang depan yang 3 gram ni panjang 16.5. RM5,085. Yang ni panjang 17. Ini padu kak. RM5,085. Ambil kak. Kat Sina ada satu je. Oi, puas hati kak. Tebal kak. Ni padu kak. Pakai dah lasak macam mana tahan. Sebab dia padu. Kalau kosong jangan lah. Ni padu. Boleh Kak Sina. Lock cepat. LOCK 5085. LOCK 5085. Lipan ni lipan kek 2 kak. Ini padu. Lipan kek 2 padu. Tak nak yang 5,000. Ada ni lah. 2,000 lebih. 2,000 ke 1,000 lebih tu. Trade in 405. 3.57 482. 1720. 1720. Ni 1,720. Ni 5,085. Yang 3 gram tu. Yang 3 gram 1720. 1720.
Tak boleh kurang ke? Oi, kurang tu kak. 1720 tu. Kak Nur Asma. Ambil kak, ada satu itu kak. Saya akak ke? Tu panjang 16.5. Kak Nur Asma. Kak Nur Asma pakai panjang berapa? Yang ni panjang 16.5. Panjang saya akak ke? Allahu Akbar. Akak Nur Asma duduk mana? Akak Nur Asma duduk mana? Tengok lipan 3K. Ambil lipan 3K ni. Kak Nur Asma duduk mana? Mana Kak Nur Asma tadi? 1720. 1720. Allah Kak Kelantan. Kak, tak apalah Kak. Gini Kak. Akak lock 1720, saya belanja. Akak bayar harga tu je. Akak bayar harga yang akak lock je. Kalau ikutkan tambah 10 ya lagi. Tak apalah Kak. Akak lock yang ni 1720, saya belanja. Boleh? Kak Nur Asma. Komen LOCK 1720. Siap puh. Tak apalah. Belanjalah kakak so. On to on Kak Nur Asma. Tengok lipan kain 4. Mana lipan 3K ni? Tu lipan kain 4 akak tengok ni. Tak belanja pun dekat akak. Kak Shimano. Kak Agus special bagi ke kak tu. Allah, biarlah ni kita belanja ni pula ke dia kak dia. Kak dia. Kak Shimano. Dia tak tahu tu kita bagi dia harga special ke dia tu. Sampai hati terasa hati saya kak kata saya tak belanja kak. Terguris hati ini. Lipan kain 4 panjang 17. Siapa tadi? Kak Rozama. 5 gram lebih. Kak Rozamar. Kak Roza Maria Oja. Ada lagi ke? Lipan kain 4, lipan kain 4. Ambil musing, ambil benda musing. Ambil musing pun sedap sikit. Musing ada menes sikit kalau musing. Tak musing kaku kenapa? Isi ke lipan kain 4 tu kosong-kosong. Boleh Kak Shimano. Kak Shimano nak tambah leh boleh Kak Shimano. Nak tambah tak ujung dia leh tu? Boleh, tak ada masalah. Kak Shimano boleh request. Tambah leh, tambah lah harga dia. Kalau nak kita cuba matchingkan leh satu. Itu daun. Dia nak leh kembung. Kak Shimano nak leh kembung kot. Kain 4 tu berapa harga? Untuk lipan kain 4 panjang 17, lebar 0.9, 5.31. Lock dengan harga 2560. Berapa tambah? Cuma ambil leh lawa tu kat Shimano. 2560. Kat Shimano. Tambah leh ni satu kat ujung. Dah macam nama mesin mancing dah kat Shimano. Shimano je nama mesin pancing Shimano. Gurau kak. Kak tambah ni Allah comel kak. Boleh? 082. Allah kak tambah 395. Tambah 395.
Tambah kat ujung ni satu. Ataupun buang daun yang ada ni, tambah leh ni kak. Leh kembung lawa. Kena dah ni. On tak on kat Shimano tu? Tak payah dah. Berapa harga ya? Yang mana? Yang ini ke? Yang ini ke? 5.31 482 2560 2560. Yang tadi dah. No, tu item dah beli dah sold dah. Kat Shimano tadi dia cuma tanya kalau nak tambah lep. Item tu dah sold dah kak. Maaf nak tanya. Tanya apa? Nak tanya apa tu? Lipan kait 4. Kalau nak jual emas yang dah putus, boleh. Tak ada masalah kak. Selagi dia dalam keluarga emas, kita terima. Putus ke, kemek ke, terbakar ke. Jangan risau, nanti kita akan test. Buat datang kedai je. Tak ada kot lipan kait 4. Nak tengok rata tangan sauh? Ada? Cuma sauh lagi sauh. Kedai kat mana? Kota Tinggi, Johor. Jual dengan trade-in sama harga ke? Tak sama. Kalau akak nak tinggi, akak trade-in kak. Trade-in tinggi sikit. Cincin slot pukul 10. Cincin pukul 10 bersama dengan host kita. Wak Jahid Wasukarno. Kedai kat Kelang ada tak? Tak pasti saya. Ada kot. Terima kasih yang mana follow, yang mana hadir dalam live kita. Terima kasih akak. Yang baru-baru follow tu, minta seorang satu share boleh ke? Yang follow-follow kita tu? Okey, boba PSL dengan sauh gantung lep. Terima kasih kak yang mana sudi-sudi share. Amin. Terima kasih. Nak tengok pintal? Pintal? Kak Sina nak tengok pintal? Pintal macam mana tu? Paperclip? Paperclip 5 gram lebih. Ada yang mencari?
Yang ni paperclip bersegi Yang ni bersegi. Dia ada paperclip yang bulat tu. Yang ni finishing dia bersegi. Yang ni bulat. Yang ni petak. Ni bulat. Terima kasih yang mana sudi hadir, sudi join live kita. Terima kasih. Bantu share-share lagi. Yang mana belum follow, like lebih kurang. Share lebih kurang. Gitu. Nak bersegi ada, nak bulat ada. Nak pangkah pun ada tu. Nak apa lagi? Nak koko pun ada. Koko ni koko. Berapa paperclip 5 gram tu? 5.23. 2520. Yang ini. Ni yang bersegi ni. Paperclip bersegi. 5.23, panjang 18, lebar 0.5. Gelang tangan bajet ada tak apa? Bajet berapa tu kat user? Bajet dalam harga berapa? Paperclip 5.23, 2520. Kak Sakura. Boleh? Lock Kak Sakura. LOCK 2520. Lipan bajet 2 gram lebih. Panjang 18.5 ada? Tak ada orang. Saw ada tak? Saw. Saya ambil saw. Tadi ada tu 8 gram. Saw. Oh, saw. Ni. Akak nak saw kosong ke saw gantung lep kak? Saw. Tak ada. Ni je ada. Gini je.
Ada sahur gantung leh kak? Nak ke? Nak ke? Ambil lah kak. Sahur gantung leh pun sahur gantung leh lah kak. Janji ambil. Berapa tu? 20.92. 10,080 kak? Waalaikumsalam Kak Di. And good morning. Kak Di, lock sahur tu Kak Di. 10,080. Boleh? LOCK 10080. Kak Di baru masuk tergulat. Panjang berapa? Yang itu panjang dia 18 cm kak. Panjang 18 cm. Lebar sahur 0.5. Lebar lep 1 cm. Nak potong boleh potong, tak ada masalah. Sekiranya potong, bayar dengan saya, berat selepas potong saja. Kak Hawa nak ke? Hai, menangnya. Tak cukup panjang. Kak Hawa pakai panjang berapa? Kak Hawa pakai panjang berapa? Panjang 18. Ada tak ni panjang sikit lagi? Itu 18. Hah? Ada tak panjang sikit lagi? Dia tambah ring. Panjang 22. Ada tak design yang sama? Boleh combine. Panjang 22. Ada gini tapi ni 20. Ni 20.5. Tak sekali sih. Ni boleh tambah tu. Kak, yang ni ada kak? Yang ni ada panjang 20.5. Tapi ni sahur Dubai kak. Sahur Dubai. Nanti kita boleh tambah lagi sikit. Nak jadikan cukupkan 22 cm. Ni tambah tak banyak lah. Kalau macam tadi tambah banyak. Masih lagi sama Kak Di. Masih lagi sama. 482. Boleh Kak Awa? Yang ini sebab dia panjang, lep dia ada 6 lah. Lep dia ada 6 lah. Sebab dia panjang. Yang tadi lep dia ada 5 je. Sahur Dubai. Yang tadi sahur berapa RM? Yang tadi 10,080. 10,080. Yang tadi yang ni 5 pieces lep. Yang ni sebab dia panjang 6 pieces lep. Kota Tinggi kak. Kota Tinggi Johor kak. Kak Awa kita Kota Tinggi Johor. Boleh post kak. Boleh post. InsyaAllah selamat. Kita dari zaman PKP lagi kak. Main post-post ni.
Baik-baik, sama-sama, tak ada masalah. Tak apa. Cuba hati tu dah kejap. Cuma gancu petak tu. Gancu box. Dia apa? Lipan gancu petak. Yang besar-besar pula. Aduh, orang tak pandai dah. Colek ada satu kat colek. Ada nak kata tangan colek tak? Colek ada satu pieces. Ada colek punya. Lipan gancu box. Ada yang cari ke lipan gancu box? Colek ada satu. Yang besar-besar lah pula. Halus-halus ni orang tak nak dah. Tak nak lah halus-halus ni. Halus sangat.
Colek dan lipan. Terima kasih mana hadir dan mana join live kita. Terima kasih. Mencari-cari item boleh komen-komen. Review dah cincin pula. Okey, ambil cincin. Marah nanti host pukul 10 hari. Fashion 2 gram. 2 gram. Marah buat jahit lagi. Boba saiz 13.5. InsyaAllah ada tu depan hari. InsyaAllah ada tu depan hari kak. Boba 13.5. Kak Adi pakai saya apa Kak Adi? Cincin apa Kak Adi nak tu?
Ini air ke apa? Pakai bulang ini. 1.72 tu 1.72 Saya 12 Kak Di. Kalau nak 13 kembangkan sikit je tu. Okeylah Kak, kalau tak ada apa-apa lagi, rasanya cukup sampai di sini. Nanti sambung balik dengan abang jahit kita pukul 10 lagi Kak. Namanya rambang mata pula. Biasa Kak. Okey Kak, sambung balik pukul 10 lagi. Kita take a break dulu Kak. Saya sudahi dengan Assalamualaikum.